Sampai sini aku salahkan kita kau pula ni. Janganlah. Tio, kau ada barang baik ni. Tapi kau kena percayakan aku lah. Ni apa benda ni, Mi? Inilah barang baik ni. Kau ada tengok tak Cina yang selalu buat ketuk-ketuk kita orang pasal cala tu? Tapi yang ni bukan polish ni mesin yang besar tu lah. Yang ni untuk motor ni, Tio. Handheld motor polishing. Dia set dapat sekali dengan ni. Polishing compound 3 in 1. Dapat sekali plastik magic dengan span. Ni yang kau nak akan dapat dekat dalam set ni, Tio. Dapat manual. Manual ni memang kau takkan baca punya. Takkan pakai ni pun kau nak baca. Kau tekan je lah butang, hidup lah. Yang ni dia bagi berus. Lepas tu dia ada bagi 2 mata span. Satu pakai, satu lagi buat spare. Dengan USB charger. Ni pakai Type C. Jom lah. Jom apa ni, Mi? Kau ikut je lah. Kau ni. Jangan macam-macam, Mi. Kau nak buat apa dengan punya dok, Mi? Inilah yang aku nak tunjuk dekat kau ni. Kita buat sebiji macam iklan Cina tu. Ni motor kau kan? Aku tolong polishkan lah. Sini tengok. Okay, polishing ni. Kau tekan ni. Dia ada 2 speed. Boleh pakai sekali dengan compound dia. Tapi sebelum nak pakai compound tu, kita eksperimen dulu, Tio. Nampak tak cala dia? Okey. Jadi cala betul Aku tengah baik ni, Tio. Aku tolong polishkan motor kau ni. Bukan selalu tau. Tapi nasib baik motor kau dah basuh. Kita boleh tunggu polish ni, Tio. Tengok Ni kesan cala dekat kau punya songkok ni kan. Kau pasal kepala ni kan. Okey. Hidupkan. Kita sebelum hidupkan, kita tonyoh dulu. Tonyoh. Cala dia tadi ada kat situ. Hidupkan. Kalau nak laju sikit, boleh tekan ni. Nanti kita tunjuk perbezaan kiri yang kanan tu, Tio. Macam mana perbezaan dia? Dekat sini pun dia beritahu. Dia boleh hilangkan cala. Lepas tu boleh bagi korang punya motor ni lagi menyala, berkilat dia macam tu. Tapi kena ambil kain bersih. Kita try lap dulu. Kita tengok macam mana, Tio. Mesti ada perbezaan, Tio. Cala tadi dah hilang, nampak? Ini bukan kari punya video lah, Tio. Aku tunjuk kau betul-betul lah video ni. Kita beli, kita try. Ini dalam beg kuning murah, Tio. Tapi aku polish kau punya kepala lah. Kau nak polish satu motor, kau beli beg kuning lah, Tio. Palat betul lah kau ni, Mi. Tio.